Korang perasan tak? Sekarang panas berdenting. Fenomena El Nino paling panas dalam sejarah dijangka berlaku hingga hujung tahun ini. Di Semenanjung Malaysia, dikesan berada pada tahap 2 gelombang haba. 3 kes strok haba dan 1 kes kematian melibatkan seorang kanak-kanak yang tertinggal dalam kenderaan. Pernah tak anda rasa pening-pening, loya-loya, rasa macam panas sangat bila berada bermatahari dan terlalu lama? Itu tanda-tanda heat stroke tau. Korang jangan main-main. Heat stroke ni boleh mengancam nyawa. Heat stroke ni dia berlaku disebabkan suhu badan kita meningkat melebihi 40 darjah Celsius dan badan kita gagal menyejukkan diri. Dalam kes-kes yang serius, mangsa boleh menjadi keliru, tak stabil atau paling teruk boleh pingsan. Bila benda ni berjadi, ia akan jadi lebih sangat-sangat bahaya. So guys, apa kita kena buat kalau seseorang tu mengalami heat stroke? Buat panggilan kecemasan 999. Yang kedua, pindahkan mangsa ke tempat yang sejuk ataupun tempat yang teduh. Yang ketiga, longgarkan pakaian mangsa dan sejukkan badan mangsa menggunakan kain yang basah. Letakkan ais dekat bahagian ketiak, leher ataupun pangkal peha. Kalau mangsa masih lagi sedar, boleh bagi air sedikit demi sedikit. Mencegah lagi bagus pada merawat. So, kita kena ambil langkah pencegahan lah. Pertama sekali, ni, air kena minum secukupnya. Yang kedua, elakkan aktiviti dekat luar sewaktu matahari tengah terik. Yang ketiga, baju pakailah yang longgar, yang ringan dan warna cerah lah. Sebab warna hitam dia seraba actually. And last kali, bila dekat luar tu, make sure pakai topi, pakai payung dan sebagainya lah. So ingat guys, jaga diri, kekal hidrasi dan lindungilah orang sekeliling anda. Set Prihatin.